masuk pertandingan ni. Dia hantar 2 pasukan untuk masuk pertandingan ni ya. Seperti yang saya cakap tadi, ni ada pertandingan jahitan alas pinggan, tapi sini sebenarnya tote bag ya. Sini bukan alas pinggan, sini ada tote bag. Dia bukan sekolah rendah, dia sekolah menengah. Apa dari sekolah saya dari Menara, sekolah SMK Rahmat. Apa boleh dia buka tak? Alat dan bahan untuk menggunakan untuk buat tote bag ni. Kita orang menggunakan jarum, benang dengan kayu untuk buat tote bag. Best tak buat tote bag ni? Saya rasa proses tote bag mana saya buat Ni ada yang mata pelajaran sekolah menengah. Pasal mungkin akan tenang. Pertandingan jahitan alas pinggang kategori sekolah rendah. Kita kat tingkat 2 yang ada pertandingan TV elektrik pula kategori sekolah menengah. Tempat produksi reka tanda boleh buat lagi bentuk logo, cetakan grafik, papan tanda akrilik ada, papan tanda merik, papan tanda binder, papan tanda semburan cat, cetakan panas ataupun plus boleh panggil lah, papan tanda berlampu dan pemasangan papan tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana daripada Semada TV. Dan hari ini saya ingin bertanya sikit dengan awak. Nama awak siapa? Saya Muhammad Subah Nabi Jafar. Saya daripada First Family Namsyah, Muar Johor.